Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Saya Muhammad Zaid Faris bin Muhammad Fauzi. Nama saya pula Muhammad Kaizra Safwan bin Khairul Nizam. Boleh panggil saya Kai. Nama saya Nurdanilia Tasnim binti Azrul Hisham. Kawan-kawan boleh panggil saya Tasnim. Kami dari kelas Bahasa Melayu D Ingin membuat simulasi perbincangan tentang tajuk Hubungan kemahiran mendengar dan bertutur dalam komunikasi era digital. Perbincangan ialah satu bentuk komunikasi dua hala atau lebih yang melibatkan pertukaran pendapat, idea dan pandangan antara beberapa individu bagi mencapai satu keputusan atau kata sepakat. Ia biasanya dilakukan dalam suasana yang lebih formal berbanding dengan perbualan biasa. Dalam konteks pendidikan atau profesional, perbincangan digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, menilai isu atau juga dapat mencari jalan penyelesaian berdasarkan hujah yang rasional dan fakta yang kukuh dan sahih. Sebagai contoh, dalam bilik darjah, perbincangan sering dijalankan antara murid dan guru bagi membincangkan isu alam sekitar untuk mencari langkah-langkah memelihara kebersihan sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Zaid Faris dan bersama saya hari ini ialah dua rakan saya iaitu Kaizra dan Tasnim. Kami akan mengadakan satu perbincangan iaitu bertajuk hubungan antara kemahiran mendengar dan bertutur dalam komunikasi era digital. Baiklah. Sebelum kita mula, saya nak tekankan bahawa topik ni sangat penting dalam konteks pendidikan dan dunia kerja sekarang, kerana kita hidup dalam era digital yang penuh dengan maklumat dan interaksi banyak. Jadi, kemahiran berkomunikasi khususnya mendengar dan bertutur jadi semakin kritikal. Betul tu Zaid. Ramai orang terfikir komunikasi hanya tentang bercakap, tapi sebenarnya kemahiran mendengar pun sama penting. Tanpa kemampuan mendengar dengan baik, mesej yang disampaikan boleh disalah tafsir. Dalam dunia digital, perkara ini lagi mencabar sebab komunikasi banyak berlaku tanpa nada suara atau ekspresi wajah. Saya setuju. Dalam pendidikan, misalnya, guru yang mampu mendengar dengan empati dan bertutur dengan jelas boleh bantu pelajar faham topik dengan lebih baik. Sebab itu, perbincangan kita hari ini akan lihat bagaimana dua kemahiran ini saling melengkapi untuk menjadikan komunikasi lebih berkesan, terutamanya dalam suasana pembelajaran digital. Terbaik. Jadi, struktur perbincangan kita pada hari ini ialah merangkumi yang pertama, kepentingan komunikasi berkesan dalam PDP digital. Yang kedua, hubungan antara mendengar dan bertutur dalam komunikasi. Dan yang ketiga, cabaran serta strategi memperkukuh komunikasi dalam era digital. Baik, kita mula dengan yang pertama terlebih dahulu, iaitu kenapa dan mengapa komunikasi berkesan sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran digital. Baiklah, saudara Kai, boleh kongsi pendapat anda? Baik, bagi saya, komunikasi yang berkesan dalam PDP digital penting sebab ia memastikan mesej sampai dengan tepat. Walaupun tanpa interaksi bersemuka, bila guru mengajar melalui platform seperti Google Meet atau Telegram, cara mereka bertutur atau berintonasi dan kejelasan bahasa memainkan peranan utama. Saya nak tambah, komunikasi berkesan bukan sekadar tentang apa yang kita cakap, tetapi juga bagaimana cara kita mendengar. Sebagai contoh, semasa kelas dalam talian, guru pun berpeka dengan reaksi pelajar sama ada mereka faham ataupun tidak sesi pembelajaran itu.
ini memerlukan kemahiran mendengar secara aktif, bukan hanya mendengar bunyi. Betul tu. Dalam erti kata lain, mendengar aktif bermaksud memahami mesej, bukan sekadar menunggu giliran bercakap. Komunikasi berkesan dalam konteks digital juga mencerminkan keunggulan berbahasa, iaitu dengan menunjukkan profesionalisme, empati dan kefahaman konteks sosial. Saya juga rasa kemahiran ini bantu guru melahirkan pelajar yang lebih yakin. Bila pelajar rasa diri, mereka akan lebih berani untuk bercakap. Ini menunjukkan bagaimana komunikasi dua hadir dapat berkumpul hubungan antara guru dan pelajar walaupun secara manual. Betul tu Kaizudan. Inilah yang dikatakan oleh Profesor Asma Haji Omar pada tahun 2025. Beliau mengatakan bahawa kemahiran bertutur melibatkan struktur bahasa, variasi dialek dan konteks sosio-linguistik. Jadi, komunikasi bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi juga menyesuaikan cara kita bertutur mengikut situasi dan audiens. Tujuan utama perbincangan ialah untuk mencapai persetujuan bersama berdasarkan idea dan pandangan yang dikongsi oleh semua pihak. Dalam sesuatu perbincangan, setiap peserta diberi peluang untuk melontarkan pendapat mereka secara terbuka. Pendapat yang dikemukakan akan dibincangkan, dianalisis dan dibandingkan dengan pandangan orang lain bagi mencari kesimpulan yang terbaik. Proses ini membolehkan semua pihak berasa dihargai kerana suara mereka didengari dan keputusan yang dibuat pula bukan hasil pemikiran seseorang individu sahaja, tetapi hasil gabungan pelbagai pandangan. Selain mencapai persetujuan bersama, perbincangan juga bertujuan mencana idea baharu. Dalam sesuatu perbincangan, pelbagai idea akan dikemukakan oleh peserta yang datang daripada latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Setiap individu mempunyai cara berfikir yang unik dari sudut pandang tersendiri. Apabila semua pandangan ini digabungkan, lahirlah pelbagai idea yang kreatif dan inovatif. Sebagai contoh, dalam sesi perbincangan kumpulan pelajar yang diminta mencadangkan projek inovasi sekolah, hasil perbincangan yang terbuka boleh melahirkan satu idea baharu yang lebih menarik berbanding jika seorang pelajar berfikir secara individu. Ini menunjukkan bahawa perbincangan berperanan sebagai pemanggil kepada kreativiti dan pembaharuan idea. Seterusnya, perbincangan juga berfungsi sebagai satu cara untuk menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan, kita sering berdepan dengan pelbagai isu dan cabaran yang memerlukan penyelesaian yang efektif. Melalui perbincangan, peserta dapat mengemukakan hujah, cadangan dan alternatif penyelesaian yang boleh dipertimbangkan bersama. Sebagai contoh, dalam situasi organisasi yang menghadapi masalah disiplin dalam kalangan pekerja, perbincangan antara pihak pengurusan dan pekerja boleh membantu mengenal pasti punca sebenar masalah dan seterusnya mencari jalan penyelesaian yang adil serta diterima oleh semua pihak. Maka dengan ini, perbincangan menjadi satu medium penting untuk mengelakkan salah faham dan memastikan masalah dapat diselesaikan secara harmoni. Selain itu, perbincangan juga dapat meningkatkan kefahaman seseorang terhadap sesuatu isu atau topik. Apabila kita mendengar pandangan orang lain, kita akan melihat sesuatu perkara daripada perspektif yang berbeza. Hal ini dapat membuka minda kita untuk memahami isu tersebut dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, apabila membincangkan isu alam sekitar, seseorang mungkin melihatnya dari sudut ekonomi, manakala yang lain mungkin menilainya dari aspek sosial atau moral.
Pertukaran pendapat seperti ini membolehkan semua peserta memperluas pengetahuan mereka dan memahami kepentingan sesuatu isu secara menyeluruh. Kefahaman yang luas ini amat penting supaya kita tidak membuat keputusan secara terburu-buru atau berdasarkan maklumat yang tidak lengkap. Tujuan yang seterusnya ialah membina kemahiran berfikir dan komunikasi. Dalam perbincangan, seseorang perlu mengemukakan hujah secara logik, tersusun dan beretika. Peserta juga perlu mendengar dengan penuh perhatian serta menghormati pandangan orang lain walaupun tidak bersetuju. Melalui proses ini, seseorang akan belajar bagaimana untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang berkesan dan meyakinkan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kemahiran seperti ini amat penting dalam dunia akademik dan profesional. Sebagai contoh, pelajar yang aktif dalam perbincangan akan lebih yakin untuk bercakap di hadapan umum, lebih kritikal dalam berfikir dan lebih matang dalam menyusun hujah. Oleh itu, perbincangan bukan sahaja meningkatkan ilmu pengetahuan tetapi juga melatih individu menjadi lebih rasional dan berakhlak dalam menyampaikan sesuatu pandangan. Akhir sekali, perbincangan bertujuan untuk membentuk keputusan kolektif. Keputusan yang dihasilkan melalui perbincangan lebih mudah diterima kerana ia melibatkan penyertaan semua pihak yang berkepentingan. Apabila sesuatu keputusan dibuat bersama, setiap ahli akan berasa lebih bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Ini berbeza dengan keputusan yang dibuat secara individu yang mungkin menimbulkan rasa tidak puas hati atau penolakan daripada pihak lain. Dalam konteks masyarakat atau organisasi, keputusan yang dicapai melalui perbincangan menggambarkan semangat demokrasi dan kerjasama. Ia menunjukkan bahawa sesuatu keputusan bukan dipaksakan tetapi dihasilkan melalui satu proses pertimbangan bersama yang adil dan rasional. Baiklah, kita baru saja habis sesi yang pertama. Sungguh perkongsian yang penuh manis. Baiklah, sekarang kita pergi ke isi yang kedua, iaitu hubungan antara pendengar dan bertutur. Baiklah, Tasnim, boleh jelaskan dari perspektif apa? Baiklah tadi, pada pendapat saya, kemahiran mendengar dan bertutur ialah dua sisi mata wang yang sama. Apabila seseorang itu mendengar dengan teliti, dia dapat memahami mesej dengan tepat dan seterusnya memberi respon yang relevan. Tanpa mendengar, percakapan boleh menjadi satu halang sahaja. Saya setuju. Dalam komunikasi berkesan, mendengar aktif membantu kita bertutur dengan lebih berhemah. Contohnya, bila dalam mesyuarat atau perbincangan bulan, kita tak boleh terus potong percakapan orang lain. Kita perlu dengar, faham maksud dia, baru kita beri pandangan. Itu menunjukkan kematangan berkomunikasi. Betul. Dan kalau kita kaitkan dengan era digital, mendengar bukan hanya bermaksud mendengar suara, tetapi ia juga merangkumi dalam aspek membaca mesej dengan teliti, memahami konteks dan memberi respons yang sesuai. Ini semua melibatkan kemahiran bahasa dan adab bertutur dalam talian. Ya, tepat sekali. Komunikasi digital memerlukan keseimbangan antara mendengar dan bertutur. Kalau terlalu cepat bereaksi tanpa memahami konteks, dia boleh menimbulkan salah faham. Contohnya di media sosial. Sebagai contoh, satu komen boleh disalah tafsir kalau kita tak berhati-hati dengan pemilihan kata kita. Saya rasa dalam konteks pendidikan, guru perlu menjadi model komunikasi yang baik.
Bila guru menunjukkan kemahiran mendengar dan bertutur yang sopan, pelajar akan meniru tingkah laku itu. Ini juga menunjukkan bagaimana komunikasi berkesan boleh membentuk budaya berbahasa yang unggul. Menarik sebab hubungan dua hal ini sebenarnya menjadikan komunikasi lebih bermakna. Mendengar ialah asas untuk bertutur dengan hikmah, manakala bertutur pula ialah satu medium untuk menunjukkan kefahaman hasil daripada mendengar. Baiklah, kita masuk ke isi yang ketiga, iaitu cabaran dan strategi memperkukuh komunikasi dalam era digital. Baiklah saudara Kai, mungkin boleh mulakan. Antara cabaran utama ialah gangguan tumpuan. Dalam kelas maya, pelajar mudah hilang fokus. Kadang-kadang mereka dengar tapi tak benar-benar pun mendengar. Jadi guru, iaitu kita kena cari cara untuk menarik perhatian. Contohnya menggunakan visual, nada suara menarik dan aktiviti interaktif. Saya setuju. Selain itu, cabaran lain ialah kekangan emosi. Dalam komunikasi digital, kita tak nampak ekspresi muka atau bahasa badan orang itu. Jadi, mesej mudah untuk disalah tafsir. Guru haruslah belajar menggunakan bahasa yang positif dan jelas agar maksud anak-anak murid tidak salah erti. Bagus. Jadi, strategi yang kita boleh ambil termasuklah membina empati komunikasi. Maksudnya, di sini sebelum kita bercakap atau menaik sesuatu mesej, kita terlebih dahulu kita fikir dulu kesannya kepada penerima. Ini menunjukkan kematangan dalam bertutur dan mendengar secara beretika. Selain itu, latihan komunikasi perlu diterapkan dalam kurikulum guru. Kita bukan saja belajar teori bahasa, tapi juga cara mendengar. Cara memberi maklum balas konstruktif dan bercakap dengan yakin dalam pelbagai situasi. Dan saya rasa teknologi boleh menjadi alat bantu juga. Contohnya, penggunaan aplikasi interaktif seperti PadApp atau Kahoot boleh membantu komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronok. Wow, sungguh hebat. Jadi, walaupun cabaran komunikasi digital ini besar, strategi yang berasaskan kemahiran mendengar dan bertutur boleh menjadikan satu interaksi itu lebih berkesan dan manusiawi. Sebelum sesuatu perbincangan dimulakan, persediaan awal amatlah penting. Tanpa persediaan yang rapi, perbincangan mungkin menjadi tidak teratur dan sukar mencapai hasil yang diinginkan. Pertama sekali, tajuk atau isu perbincangan perlu ditentukan terlebih dahulu. Penentuan tajuk ini penting agar semua peserta mempunyai hala tuju dan fokus terhadap topik yang ingin dibincangkan. Misalnya, jika tajuk perbincangan ialah langkah-langkah menangani pencemaran alam sekitar, maka semua ahli perlu menyediakan idea serta maklumat yang berkaitan dengan isu tersebut. Seterusnya, pengerusi perlu dilantik untuk mengawal perjalanan perbincangan. Pengerusi memainkan peranan utama sebagai pemimpin yang memastikan sesi perbincangan berjalan secara teratur, adil dan tidak meleret daripada topik asal. Pengerusi juga bertanggungjawab menenangkan suasana sekiranya berlaku pertikaian antara peserta. Selain itu, bahan atau maklumat berkaitan isu perbincangan juga perlu disediakan lebih awal. Setiap peserta harus membuat sedikit kajian atau bacaan supaya pandangan yang dikemukakan lebih bernas dan berasaskan fakta, bukan sekadar pendapat peribadi. Dengan adanya persediaan yang awal yang baik, sesi perbincangan dapat dijalankan secara lebih efektif dan berkualiti. Setelah semua persediaan selesai, perbincangan boleh dimulakan dengan langkah kedua, iaitu
permulaan perbincangan. Pada peringkat ini, pengerusi memainkan peranan utama dengan membuka sesi perbincangan secara tertib dan mesra. Biasanya, pengerusi akan mengalu-alukan kehadiran semua peserta serta menyatakan rasa penghargaan atas kesediaan mereka menyertai perbincangan tersebut. Selepas itu, pengerusi perlu menyatakan tajuk dan tujuan perbincangan dengan lebih jelas supaya setiap peserta memahami hala tuju dan matlamat yang ingin dicapai. Sebagai contoh, pengerusi boleh menyebut, perbincangan kita pada hari ini bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian terhadap masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Selain itu, masa yang diperuntukkan juga perlu dimaklumkan supaya semua peserta dapat menyusun masa dengan baik dan tidak membuang masa pada perkara yang tidak penting. Jika perlu, setiap peserta boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk mewujudkan suasana yang lebih mesra dan saling mengenali. Hal ini penting supaya komunikasi dapat berlangsung dengan lebih lancar dan tanpa rasa kecoh. Permulaan yang baik akan membantu mewujudkan suasana yang harmoni dan produktif. Langkah ketiga merupakan bahagian paling penting dalam sesuatu perbincangan, iaitu perbincangan isi utama. Pada peringkat ini, setiap peserta diberi peluang untuk mengemukakan pendapat, cadangan atau hujah masing-masing. Hujah yang dikemukakan hendaklah berdasarkan fakta, bukti dan logik yang kukuh. Ini kerana hujah yang tidak berasaskan maklumat yang sahih boleh menimbulkan kekeliruan dan menjejaskan kredibiliti perbincangan. Sebagai contoh, jika seseorang ingin menyokong cadangan untuk mengadakan kempen kesedaran alam sekitar di sekolah, seseorang itu perlu mengemukakan statistik atau contoh kejayaan program seumpamanya di tempat lain. Selain itu, etika ketika berhujah perlu dijaga. Setiap peserta mesti menyampaikan pandangan dengan sopan, jelas dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nada suara juga harus dikawal dan penggunaan bahasa hendaklah berhemah supaya suasana perbincangan kekal tenang dan profesional. Pengerusi pula bertanggungjawab memastikan semua peserta dapat peluang bercakap secara adil. Tiada seorang pun harus memonopoli perbincangan. Sekiranya berlaku percanggahan idea, pengerusi harus bijak menenangkan keadaan dan menggalakkan peserta berhujah secara rasional tanpa emosi. Perbincangan yang baik bukan bertujuan untuk mencari siapa yang betul atau salah, tetapi untuk mencari penyelesaian dan persetujuan bersama. Maka dengan ini, sikap terbuka dan saling menghormati amat penting sepanjang sesi perbincangan berlaku. Langkah terakhir dalam proses perbincangan ialah penutup perbincangan. Setelah semua peserta selesai memberikan pandangan, pengerusi perlu merumuskan semua isi penting yang telah dibincangkan. Rumusan ini membantu memastikan setiap peserta memahami kesimpulan atau keputusan yang telah dicapai. Pengerusi juga perlu menyatakan keputusan akhir perbincangan, sama ada sesuatu cadangan diterima, ditolak atau perlu dibincangkan semula pada lain masa. Keputusan ini mestilah dibuat secara persetujuan bersama, bukan berdasarkan pandangan individu semata-mata. Ini menunjukkan bahawa perbincangan tersebut telah mencapai matlamatnya, iaitu mencari kata sepakat. Akhir sekali, pengerusi boleh menyampaikan ucapan penutup sebagai tanda penghargaan kepada semua peserta yang telah memberikan kerjasama. Perbincangan hendaklah ditamatkan dengan tertib dan penuh kesopanan. Baiklah, saudara Kai dan saudara Gabila Hasni, kita telah sampai kepada penutup. Boleh kita rumuskan bahawa kemahiran mendengar dan bertutur ialah dua komponen yang utama dalam komunikasi yang berkesan, terutama dalam era digital. Ia mendengar dengan aktif membantu kita memahami mesej dan memberi respon yang betul.
manakala tutur dengan bijak membolehkan kita menyampaikan idea dan sopan dan jelas. Gabungan kedua-dua kemahiran ini bukan sahaja meningkatkan keberkesanan komunikasi, malah mencerminkan keunggulan berbahasa yang menjadi tunjang kepada identiti profesional sebagai seorang guru. Kesimpulannya di sini, kecekapan berbahasa bukan sekadar keupayaan menyampaikan sesuatu aja, tetapi ia juga mencakupi kepekaan terhadap struktur bahasa, dialek dan konten sosiolinguistik. Sebagai contoh, seperti yang ditegaskan oleh Profesor Asma Haji Omar pada tahun 2025. Harap perbincangan kita hari ini dapat memberi inspirasi kepada semua pakar terdidik supaya lebih peka terhadap kepentingan komunikasi berkesan, sama ada dalam bilik darjah, fizikal atau alam maya. Betul itu Kaizulan. Dan semoga kita terus memperkukuhkan kemahiran mendengar dan bertutur agar dapat menjadi guru pemacu keterampilan global. Baiklah, terima kasih Khairal Rasni atas pandangan yang sangat jelas. Dan terima kasih juga kepada penonton yang sudi bersama kami. Sekian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya, mari kita lihat perbandingan antara perbincangan dan berbual dari beberapa aspek utama. Pertama, dari segi tujuan. Perbincangan bertujuan untuk mencapai keputusan, menyelesaikan masalah atau menilai sesuatu isu yang sedang dikemukakan. Manakala berbual hanya untuk bertukar cerita, pengalaman atau memberi pandangan secara santai. Yang kedua, gaya bahasa. Dalam perbincangan, gaya bahasa yang digunakan adalah lebih formal, tersusun dan berfokus. Manakala dalam perbualan, bahasanya tidak formal, bebas dan bersahaja. Yang ketiga, dari segi struktur. Perbincangan mempunyai pengenalan, isu, rumusan dan keputusan. Sebaliknya, berbual tidak mempunyai struktur tetap dan boleh dilakukan secara bersahaja. Yang keempat, dari segi kawalan. Dalam perbincangan, terdapat pengurusi atau dikenali sebagai moderator yang mengawal perjalanan perbincangan supaya tidak lari daripada tajuk asal. Tetapi dalam perbualan, tiada pengawal. Semua orang bebas bercakap sesuka hati mereka. Seterusnya, fokus perbualan. Perbincangan tertumpu kepada satu tajuk tertentu, manakala perbualan boleh berubah-ubah mengikut minat peserta. Akhir sekali, hasil keputusan. Perbincangan akan menghasilkan keputusan atau cadangan yang boleh dilaksanakan. Manakala berbual tidak boleh menghasilkan keputusan rasmi. Dia hanyalah sekadar perkongsian pendapat semata-mata. Kesimpulannya, perbincangan dan berbual memang kelihatan sama pada semata semua orang. Namun, kedua-duanya berbeza dari segi tujuan, gaya dan hasilnya. Perbincangan bersifat lebih formal dan berfokus kepada penyelesaian, manakala berbual pula lebih santai dan sekadar untuk berinteraksi sosial. Oleh itu, kita perlu membezakan situasi yang sesuai untuk menggunakan perbincangan atau berbual supaya komunikasi kita lebih berkesan dan beretika. Terima kasih atas penerangan yang dibentangkan oleh Zaim dan Tasnim sebentar tadi. Secara keseluruhannya, perbincangan merupakan akti komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian kerana ianya melatih individu berfikiran secara kritikal. Individu juga akan bersikap terbuka dan menghormati pandangan orang lain. Melalui perbincangan ini, seseorang dapat mengembangkan lagi kemahiran menyampaikan hujah, menilai pendapat serta membuat keputusan mereka secara rasional dan matang. Perbincangan yang dijalankan juga akan lebih teratur dan menghasilkan kesimpulan yang bernas serta mendorong pembentukan idea baru yang membina. Berbeza dengan aktiviti berbual yang lebih santai dan tidak terarah, perbincangan ini bersifat lebih sistematik serta mempunyai matlamat yang jelas, iaitu mencapai kesepakatan melalui pertukaran pendapat yang bernas dan berlandaskan logik. Kesimpulannya,
Komunikasi yang berkesan bukan tentang apa yang kita ucapkan, tetapi bagaimana kita mendengar dan memahami orang lain. Kemahiran mendengar dan bertutur saling melengkapi. Kedua-duanya sangat penting dalam membentuk dua hala hubungan yang harmoni, terutamanya dalam era digital yang penuh serba pantas pada zaman kini. Sebagai bakal pendidik, kita perlu menguasai dua kemahiran ini supaya proses penyampaian ilmu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan beretika. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.